Rekod. Minum air tu. Setup baru mak? Setup barulah. Setup sikit kan. Okay guys. Bila saya cakap sumut ni wayang, daripada awal lagi saya cakap sumut ni wayang, masa dia pergi mula-mula. Tapi oleh kerana makin kuat orang yang mula dah pelik dengan sumut ini, maka Fahmi Fazil, ingat plot ni ingat, Fahmi Fazil keluar kenyataan bagi tahu bimbang bahawa ada ejen Israel dalam TikTok. Mereka yang pernah duduk dalam IDF ini sekarang bekerja dengan TikTok. TikTok ambil bekerja. Dia buat sidang media. Dan saya bagi tahu, padahal orang TikTok tu dekat US. TikTok Malaysia ni, Malaysia lah. US lah. Apa kena-mengena? Tapi dia nak tanam dalam kepala kita bahawa ini ada ejen Israel. Nampak plot dia. Dalam masa pelayaran tempoh hari, tiba-tiba berada tu lah. Sampai sekarang dia tak jawab. Berada tu atas kapal, bagi tahu ini ada cyber tentera Israel. Brigade 8200. Berada tu. Dia, mula-mula daripada mulut dia, Brigade 8200. Oleh kerana apa yang dia cakap, dengan media yang dah cerita tentang ada ejen Israel apa semua ni, habis semua. Siapa yang tak sokong sumut, Brigade 8200. Betul tak? Betul tak betul? Ni kena tuduh, debat derhaka ke tuduh. Siapa semualah. Sampai orang ulas bagi tahu ini brigade ini. Pada kita ni orang Melayu. Ni lagilah. Kan? Tapi oleh kerana permainan, propaganda. Sebab tu orang tengah sentimen, tengah seronok. Korang kan cepat steam. So, percaya. Habis sumut. Balik sumut, baru orang nampak wayang sebab buat kat Stadium Axiata. Sampai hari ni, berada yang kita Brigade 8200 langsung tak bagi tahu. Apa jadi pada Brigade 8200 tu? Dah bubar ke? Dah tukar 8481 ke? Tak ada. Tak ada. Cerita tu tak ada. So, mereka yang percaya tu dah melemparkan satu tuduhan, fitnah. Gila. Dahsyat fitnah. Kenapa? Kerana tak sokong sumut 1.0. Now, sumut 2.0. Saya cakap, wayang. Yes. Tapi hari ni dah ramai orang nampak dah ni. Tetapi, of course lah. Ada masih yang percaya lagi. Wayang. Pertama gini je. Sumut ini apabila melibatkan dengan non-kunyit, gone. Ya Melibatkan non-kunyit, gone. Kan tak payahlah cerita gini ke apa, don. So yang pergi ni sama ada dia sedar atau tak sedar, itu tanggungjawab mereka lah. Tapi bila non-kunyit penaung, gone case. Dan sumut ini adalah wayang. Okay. Tapi mereka tahu orang tak sokong. So kalau kali ni berada tu tiba-tiba keluar bagi tahu, sekarang ni ada Brigade 8481 pula. Orang tak percaya dah. Betul tak? Dulu masa tu berada tu cakap, orang percaya lah 8200. Sekarang kalau berada tu bagi tahu ada Brigade tentera Israel melalui sosial media. Orang tak percaya dah. Tak jalan dah. So dia kena gunakan modus operandi lain. Saya tak tahulah, takut kena ban. So hari ni, saya punya muka buku saya ni, Muhammad Azri, kena sekat dengan MCMC kerana selepas daripada saya keluarkan komplot, plan yang mungkin, saya tak cakap betul, saya tak tahu benda tu berlaku ke tak, tetapi mungkin akan berlaku dalam misi sumut kali ini. Yang mana? Saya bagi tahu. Konvoi yang pergi ini, yang melalui jalan darat ini, akan dapat masuk ke Rafah, akan sampai ke Gaza. Sebab sebelum ini, ramai orang bagi tahu, pergi pun tak ada guna, barang pun tak sampai, dapat kat Israel. Betul tak? Ramai cakap macam itu. Baik kali ni, dia mesti benar akan masuk, supaya barang dapat diagihkan. Jadi nak menutup mulut
Kita ni yang bagi tahu, barang tak sampai. Jadi orang ni akan cakap, dia lah kan. So, siapa nak bagi sepada Rafah buka? Israel lah. Dia lah akan benar kan. Sebab itu misi kali ni diketuai oleh siapa? Oleh Naib Presiden PKR. Ya, Amiruddin, Menteri Besar Selangor. Naib Presiden PKR. Dia yang mengetuai sumut darat kali ni. Dia yang pergi ni. Sebab apa? Mileage kredit. Untuk siapa? Non kunyit lah. So, orang akan cakap wayang. Sebab, sepada Rafah tutup, tiba-tiba korang boleh masuk pula. Maka perlulah ada aksi yang mana Israel akan menyerang konvoi. Mungkin akan ada yang terkorban. Mungkin ada yang cedera. Sebab orang dah kata, ni wayang lah. Kau tiba-tiba Israel bagi masuk pula apa semua. Ini dah terkorban dah ni. Kena serang. Takkan nak kata wayang lagi. Untuk korang semua tertipu. Wayang guys. Dan hari ni kata peraturan Allah. Mereka rasa benda tu macam syok pada mereka. Tetapi kalau tanya dengan saya, Allah nak tunjuk kepada kita mereka punya niat. Saya minta korang dengar ni. Dengar dan fikir. Dengar dan fikir. Asing yang ditahan selepas kapal flotila dipintas oleh tentera laut Israel. Knesset baru-baru ini meluluskan undang-undang baharu yang mempercepatkan proses penghantaran pulang peserta flotila yang memasuki wilayah mereka melalui jalan laut. Menerusi pindaan tersebut, tempoh sebelum deportasi kini dipendekkan kepada sekitar 24 jam sahaja berbanding beberapa hari sebelum ini. Ia melibatkan warga asing yang ditahan selepas kapal flotila dipintas oleh tentera laut Israel. Laporan lanjut bersama Sarifah Mustafa Al-Bakri dan juru kamera Mazian Seman di Barcelona, Sepanyol. Dengar betul-betul. Saya nak dengar betul-betul. Peserta yang ditahan akan melalui proses pengesahan identiti dan immigration sebelum dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh singkat tanpa perlu melalui proses mahkamah yang panjang. Namun, individu yang enggan menerima arahan deportasi dikatakan boleh berdepan penahanan lebih lama serta tindakan perundangan lanjut. Menurut Ketua Pengarah Sumut Nusantara Nadil An-Nuri, undang-undang baharu itu adalah hasil kejayaan semua pihak yang menekan Zionis Israel. Undang-undang baru yang diluluskan sebenarnya minggu lepas oleh pihak Zionis Israel, iaitu mereka akan menahan dalam tempoh 24 jam saja, bukan lagi 78 jam seperti sebelum ini. Dengar tak? Bila diluluskan? Undang-undang baru ni bila diluluskan? Lebih lama serta tindakan perundangan lanjut. Menurut Ketua Pengarah Sumut Nusantara Nadil An-Nuri, undang-undang baharu itu Israel. Undang-undang baru yang diluluskan sebenarnya minggu lepas oleh pihak Zionis Israel, iaitu mereka akan menahan dalam tempoh 24 jam saja, bukan lagi 78 jam seperti sebelum ini, dan akan deport kembali ke negara mereka masing-masing, pelayar-pelayar ataupun mereka yang terlibat dalam aktiviti kemanusiaan ini. Jadi itu adalah satu sebenarnya kejayaan kita menekan Zionis Israel untuk merubah undang-undang mereka, dan sekiranya, kita belum tahu lagi pelaksanaannya akan berlaku bagaimana, tetapi sekiranya dilakukan, maka insya-Allah mereka yang kalau ditangkap tidak perlu lagi berada di dalam penjara, mereka akan terus evacuate ke negara mereka masing-masing, dan insya-Allah tidak akan berdepan dengan kezaliman Zionis Israel di dalam penjara. Langkah ini dilihat sebab baru gubal minggu lepas. Guys, itu hari saya dah cerita. Saya ni suka buat research, Pak. Saya nak tahu, saya akan buat research. Saya tengoklah. Border Rafah ni kan, ada je terak ada hantar apa semua kan. Tiba-tiba tutup. Alasannya kata perang. Sumut. Ni pengesahan digubal minggu lepas. Untuk siapa? Untuk sumut lah. Nampak tak? So, dia akan bagi tahu, dia kata ini atas tekanan apa semua. Bang, sejak bila Israel patuh pada undang-undang? Sejak bila Israel tu akur dengan undang-undang? Tiba-tiba pula bagi tahu pindah
baru itu hari, Israel pindah luluskan. Tahanan Palestin boleh dihukum mati. Tapi yang dia bangga sebab tak sampai 24 jam. Kawan kita, Kayla tu perempuan. Dalam lokap Dawangi, dah 2 malam ni. Korang sembang nak pergi ni, tahanan dah gubal untuk korang, tak sampai 24 jam. Nampak? Yang non-kunyit ini, Madanon ini, tahanan reman 3 hari 2 malam, mana lebih lama ni? Korang belum sampai, kau kata, oh dah pindah. Alhamdulillah lah apa semua, tak sampai 24 jam. Ni, dalam negara ni. Wayang. Nampak? Tak wayang lagi. Tak apalah. Tak percaya, tak apa. Ini pengesahan. Takkan tak boleh fikir. Sebab mana yang darat akan gerak masuk sepada Rafah, masuk Gaza. Israel akan benarkan masuk. Nak menunjukkan bahawa kejayaan sampai ke dalam Gaza. Tetapi akan ada false flag supaya nampak bahawa ini real, bukan lakonan. Sebab orang akan bercakap. Daripada laut pula, inilah aksi dia. Akan ditahan, tak sampai 24 jam, keluar. Persoalan dia sekarang ni. Macam mana Nadir ni tahu ni? Nadir ni. Saya cari juga. Saya baca media Israel. Tak ada pula media Israel keluarkan bagi tahu pindaan parlimen minggu lepas. So Nadir ni dapat berita daripada mana? Tak tahulah, mungkin setelepas pandang. Tapi saya cari, tak ada. Media-media utama pun tak ada keluarkan pindaan bahawa parlimen telah mana meluluskan tahanan tak lebih 24 jam. Dia pula dah jadi macam juru cakap lah. Guys, inilah wayang mereka, guys. Ini wayang mereka. Cuma setengah tinjau, setengah fikir. Apa yang mereka akan serang pada orang macam saya, macam Jebat Derhaka. Yang kita ni lah, yang tak sokong ni. Sebab dulu, yang tak sokong dituduh Brigade 8200. So kali ni apa yang mereka nak gunakan? Brigade 820, Brigade 8481. Ingat Brigade 8200 tu satu fitnah. Fitnah yang memecah belahkan kita di Malaysia. Kerana seorang mulut berada tu atas kapal, dia kata Brigade 8200, habis semua tuduh-menuduh. Oh ini Brigade 820, ini Brigade 820. Padahal kita ni orang Melayu, orang Islam, sayang pada negara ni, sayang pada bangsa kita. Dan hari ni bila saya tengoklah, dia kata ini nak menunjukkan kepada dunia kezaliman rejim kepada rakyat di Palestin, Gaza. Kita daripada dulu dah tahu. Daripada dulu dah tahu. Wayang. Tapi ada dia orang cakap, dia ni apa pun tak bantu pun semua. Yelah. Takkanlah semua benda saya nak tunjuk, takkan semua benda ni saya nak buat, saya nak tunjuk pun semua. Kan? Ni, hari ni kawan saya mesej. Kawan saya mesej. Dia komen dekat muka buku. Sebab dia orang Palestin, dia dekat Gaza. So dia boleh komen dekat Muhammad Azri tu. Posting berkenaan dengan yang ni. Posting yang semendedahkan pasal plan dia orang ni. Semasukkan kenyataan Tuan Guru Ni Aziz, konvoi yang mana Anwar jelaskan pasal sokong Israel, dan kenyataan Tun Mahathir, Anwar akrab dengan pemimpin Israel. So kawan saya ni nama dia Muhannad. Muhannad nama dia. Dia komen. Dia translate dalam bahasa Melayu. Ramai antara kalian mengenali saya dan tahu bahawa saya berada di Gaza. Saya ingin tegaskan bahawa tiada sebarang konvoi dari Malaysia yang masuk ke Gaza melalui Mesir. Apa yang disebarkan itu adalah propaganda dan kempen politik. Okay. Ini dia bagi tahulah. Dia dekat sana. Tapi pada saya, konvoi itu belum masuk lagi. Sebab dia tunggu timing. Dia tunggu MB sampai apa semua. Wayang. Dia kenalah buat gempak. Tapi adalah kata, asal ni buat apa semua. Ni saya nak belanja gambar sikit lah. Bukan nak belagak. Ni. Tuh. Ini bukan waktu perang 23 November, tak ada. Tu.
Ni saya punya kawan tu. Kita pun ada orang kita juga, kan? Tapi takkanlah kita nak cerita semua benda apa semua. Tak adalah sebab. Sebab itu saya bagi tahu. Bang, selama ni aman Palestin. Aman Palestin. Puluh tahun aman Palestin. Korang tengoklah timeline, takkan tak nampak. 7 Oktober. 7 Oktober berlakulah peperangan Hamas ni dengan Israel ni. Lepas tu gecatan senjata. Suatu gecatan senjata tu, aman Palestin dibekukan akaun. Atas permintaan FBI. FBI tu mana? Amerika lah. Takkanlah tak boleh fikir. Lepas tu dia gunakan orang-orang ni bagi tahu ini sudah kaya lah apa semualah. Bang, kat mana kebijaksanaan kita ni? Takkan kita tak nampak? Hari ni, tak ada. Hari ni dia orang lah. Sebab tu mereka pakai artis, kena gunakan artis, bawa influencer. Sebab apa? Sebab ni marketing. Fikirlah. So, Sumut Flotilla ni adalah wayang. Wayang yang mana dipayung oleh non-kunyit. Jadi kita tengoklah. Apa yang saya cakap, saya tak tahu berlaku tak berlaku. Cuma, saya bagi tahu, saya punya pendapat, saya punya fikir, mereka kemungkinan besar akan lepas masuk. Bermakna sumut yang darat ini, konvoi ini, diketuai oleh MB Selangor ni, akan berjaya masuk. Hello, brother. Hello, brother. Non dah telefon saya tanya, kena bagi masuk. So, masuk, dia hantar barang-barang, jadi orang pun nampak, barang-barang dah sampai. Dulu kau kata barang tak sampai. Sekarang barang dah sampai. Dia kena tunjuk benda tu. Tapi orang akan nampak lagi. Kau tengok tu. Saya tanya, dah bagilah tu. So, kena ada false flag. Diseram. Supaya nampak real. Tak tahulah sama ada terkorban ke, cedera ke. Tetapi kena tunjukkan kepada kita semua, ni real. Dan angkat non-kunyit sebagai hero. Inilah kerana ketegasan PMX bantai Israel menyebabkan konvoi telah diserang. Come on lah guys. Ini non-kunyit. Kan dia kan acah-acah lantang bantai Israel. Kerana di kelantangan dia lah ni, konvoi kita telah diserang. Supaya kita semua sokong dia lah. Ni non-kunyit. Guys, kau kenal non-kunyit ini, kau tahu dia, kau akan lawan dia habis-habisan. Dia barwa lah. Macam mana orang boleh kata, jangan fitnah apa semua. Tak baiklah, ini benda yang baik. So, tengoklah kadang-kadang. Kan? Termasuklah geng-geng sumut ini. Ini benda baik, kenapa semua benda nak politikkan? Bang, nama pun dah non-kunyit. Takkanlah nama non-kunyit kau masih kata betul. Takkan kau kata betul, ni kezaliman ni dekat dalam negara ni. Takkan kau nak kata kau tak nampak. Jangan macam tu. But you would accept A, Israel's right to exist, Yes, yes, and B, Israel's right to defend itself. yes. But you would accept A, Israel's right to exist, Yes, yes, and B, Israel's right to defend itself. yes. But you would accept A. Kalau kau orang ditanya soalan, Israel tu berhak tak wujud? Kau nak kata apa? Saya tanya dengan kau orang, kalau kau ditanya soalan, Israel berhak tak wujud? Kau nak jawab apa? Israel berhak tak mempertahankan diri? Kau nak jawab apa? Simple je. Tapi dia orang spin lah, dia kata itu tak keluarkan penuh dalam konteks yang penuh. Bang, tak payah konteks penuh lah. Benda ni clear kot. Tapi inilah dia wayang dia. Hantar sumut, nampak. Itu hari dah kantoi kan? Balik-balik lambung non-kunyit. Inilah dia. This is non-kunyit guys. Kita tengoklah. Apa yang saya cakap ni berlaku tak berlaku. Wallahualam. But kita tengok permainan mereka ni. Dan saya bagi tahu. Siapa sokong Anwar Ibrahim? Gone. Gone bang. Kau jangan takkan. Tapi ada orang tertanya-tanya. Ini time perang. Kenapa sekarang nak hantar? Kenapa sekarang nak hantar? Itu yang saya bangkitkan tempoh hari.
Engkau pergi naik kapal. Sumut satu kan naik kapal. Barang-barang tak bawa. Engkau orang menipu kata bawa barang-barang. Betul? Engkau tahu nak kena tangkap. Semua dia orang tahu dah. Dia orang tahu akan ditahan apa semua. So, misi tu gagal lah. Kau orang bising lah. Tapi lepas tu kan sepada Rafah dia dibuka. Sepada Rafah lepas tu dibuka. Yang masa perjanjian yang Gaza tu dengan Trump tu. Kenapa tak ada hantar bantuan? Kenapa tak ada hantar? Berbulan-bulan. Sekarang baru kau nak hantar bantuan. Kau tak pelik ke? Kenapa? Habis tu yang kau cakap, ini kebuluran kita. Selama lepas kau gagal tu, kenapa tak ada hantar bantuan? Kenapa kau tunggu sekarang? Guys, ini wayang. Apa yang berlaku dekat negara kita dalam masa seminggu dua nanti? Dia nak kita semua lupa. Ini untuk mengaburi mata rakyat. Sebab dia tahu orang Malaysia ni cukup sensitif dengan Palestin. Kita memang sensitif dengan Palestin. Kita memang cukup sensitif kita ni lah. So, bila berlaku perkara tu, mereka masuk ke Gaza, dapat bagi bantuan. Jadi, orang lupa penderitaan yang kita juga alami. Penindasan yang dibuat oleh non-kunyit ni. Dia nak buat penindasan ni. Ada benda besar dia nak buat ni. Jegut leher kita. Dia nak jegut leher kita. Nampak kan? Ke tak nampak? So, kenapa dia pergi sekarang? Sebab dia nak buat benda yang menindas kita ni. Dalam masa yang sama, dia tunjukkan kebaikan dekat Gaza. Jadi kita ni, oleh kerana sentimen kita ni, kita pun melupakan apa yang kita sengsara ni. Itu sebab, kenapa timing dia sekarang? Nampak? Kalau orang tanyalah, kenapa sekarang ini terperang? Alih. Lupa. Rakyat lupa. Guys, semua orang nak bebaskan Palestin. Kau boleh pergi tengok ChatGPT ke Jamie. Kau pergi tanyalah. Satu-satunya pemimpin yang paling lama memperjuangkan isu Palestin, Mahathir Mohamad. Pergi cek. Pergi cek. Jangan percaya saya cakap. Sebab umur dia dah 101 tahun. Daripada dulu, daripada dia muda, sampai sekarang dia memperjuangkan Palestin bebas merdeka. Tetapi apa Tun selalu cakap? Negara kita, Wak Imah Putin, Presiden Putin, nak lantik Tun penasihat. Tun tolak. Tu, Gaddafi. Arwah Gaddafi lah, Presiden Libya. Tanyalah dengan orang yang rapat dengan Tun. Dia hantar Tun masa Tun nak balik. Dia offer Tun jadi penasihat untuk Libya. Tun bagi tahu, saya bagi penasihat, saya nak kena jaga negara saya dulu. Bang, kenapa Tun minta kita jaga negara? Sebab apa? Nak bebaskan Palestin. Negara kita ni dulu kita bebaskan. Sekarang ni dah dijajah penjajahan, takkan tak nampak? Takkan bodoh sangat? Tak betul ke saya cakap? Bukan nak bebaskan tempat lain. Ni, kita ni, takkan kita cakap nak memperjuangkan untuk Palestin, tetapi kita ni dijajah. Macam sekarang lah. Bodoh kat mana? Macam mana nak tolong Palestin kalau kita sendiri dijajah? Sini dulu. Baru betul. Tapi itulah. Kan? Orang Melayu ni dia mudah emosi. But kali ni bijak sana. So kita tengok game sumut ni. Okay. Okay, settle